Selamat datang ke Carikas.com dan saya pasti ramai ingat bulan 10 tahun lepas ada sebuah jenama EV China baru dilancarkan di Malaysia oleh Stellantis Malaysia iaitu Leapmotor dan ini adalah produk pertama mereka, Leapmotor C10. Sebuah EV SUV segmen di premium yang berpotensi tinggi dan saya akan jawab soalan-soalan penting di mana anda boleh nilai sendiri jika Leapmotor C10 ni berbaloi beli atau tidak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, rupa reka bentuk memang semua cantik dan sangat padu. Apa yang menakjubkan lagi adalah fakta yang Leapmotor ni adalah sebuah jenama baharu. Saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jenama Leapmotor ni ditubuhkan tak sampai 10 tahun dahulu pada tahun 2015. Tapi boleh lihat designer-designer dekat jenama ni dah pandai buat reka bentuk yang sangat-sangat upmarket, sangat premium dan sangat minimalis. Memang contemporary, tak nampak jauh daripada lawan-lawan segmen dia. Highlight untuk exterior design dia termasuklah, tengok ni, lampu LED penuh depan belakang yang melintang penuh, rim alloy design Trident bersaiz 20 inci, handle pintu tersorok atau flushed, gelas gelap privacy dan banyak lagi. Okey, seperti design eksterior dia, anda boleh lihat design interior Leapmotor C10 ni sama je, masih guna direction minimalis dan sangat premium dan anda boleh lihat kat dashboard ni, nampak dia sangat kemas, tak ada clutter langsung. Anda hanya jumpa, tengok ni, touchscreen infotainment besar kat tengah ni yang floating, saiz dia 14.6 inci dan juga paparan meter digital 10.25 inci. Anda tengok juga dekat sini, dekat-dekat sikit, aircon dia pun design dia lain macam lah. Dia memang nak bagi dia nampak kemas dan tak sakit mata tengok, tetapi ada kekurangan dia, nanti kita bincang. Selain daripada tu, ruang memang cukup luas sebab ni sebuah SUV segmen D, tapi saya suka balutan seat dia ni, dia menggunakan sebuah kulit tiruan yang Leapmotor panggil Oaketex dan mereka kata material ni dia water resistant dan juga sangat mesra dengan bayi-bayi atau kanak-kanak. Saya tak tahulah apa mereka maksud dengan tu, tapi yang penting dia rasa empuk, lembut dan sangat mahal macam kulit betul. Selain daripada tu, apa yang menarik juga, wujud dia juga kat sini dalam dashboard dengan dalam panel pintu, multicolor ambient lighting, memang rancak sikit, dan juga bumbung gelas panoramik yang besar ni. Jadi nak pendekkan cerita dia, quality design dan kemasan luar dan dalam Leapmotor C10 ni memang quality dia sangat-sangat tinggi. Malah saya rasa quality dia hampir mirip dengan lawan daripada jenama Eropah. Ya, pasti. Dan features canggih pertama yang ramai akan perasan pasal Leapmotor C10 ni ialah ia tidak mengguna kunci fizikal biasa. Ia mengguna kunci kad NFC. Sangat premium, sangat canggih dan sangat-sangat upmarket. Senang simpan dalam poket dan cara ia berfungsi, anda hanya perlu tapkan kad ni dekat sensor di side mirror belah driver. Memang senang, tetapi saya berharap sensor ni pun ada juga kat sebelah passenger. Tak ada. Kalau ada, memang boleh menyenangkan akses kepada kereta ni pada pandangan saya. Okey, kembali ke dalam kabin dan touchscreen 14.6 inci saya tunjuk tadi tu, memang power lah sebab ia dikuasakan dengan Qualcomm Snapdragon 8155. Chipset ni memang kuat, so dia tak ada lag dan sangat smooth. Tambahan pula, saya nak tunjukkan bahawa user interface atau UI dia memang sangat senang untuk belajar untuk sesiapa pun. Dan saya nak tambah juga fungsi-fungsi connected dia, termasuklah navigation, sangat padu, boleh pakai. Cuma satu je kekurangan untuk infotainment ni, memang sah, tak ada Apple CarPlay atau Android Auto buat masa sekarang, tetapi saya dijanjikan ia akan datang melalui update OTA atau over the air. Tapi jangan risau, masih ada berita baik, termasuklah satu kejutan besar untuk saya. Kualiti sistem audio surround yang dilengkapi dalam kabin ni memang padu. Walaupun ia tidak berjenama, malah ia adalah satu sistem yang dibina in-house oleh Leapmotor sendiri dan ia menggunakan 12 speaker dan setinggi 840 watt tenaga dan terus terang tuan-tuan dan puan-puan, sound dia padu macam studio. Okey, untuk features keselesaan, Leapmotor C10 ni memang sah lengkap dengan sistem aircon automatic dual zone dengan corong aircon belakang dan juga fungsi front seat ventilation. Tetapi malangnya saya suspek design minimalis dashboard kat depan tu, aircon vent dia rasa macam kecil dan kurang. So memang tak rasa sangat, dia rasa macam kurang angin kat depan, tapi dekat belakang dia bertambah teruk sebab memang rasa underpowered lah. Saya terpaksa letakkan kat speed yang tertinggi kedua ni nak rasa sejuk. So warning untuk siapa yang nak beli Leapmotor C10 ni, aircon dia kurang kuat sikit, lagi-lagi bila anda buka cover glass roof dia ni.
Okey, surprisingly, lead motor C10 ni sebenarnya sedap untuk dipandu. Ada beberapa sebab belakang ini, tapi saya nak masuk kepada segi mekanikal dulu. Lead motor C10 ni menggunakan motor elektrik tunggal yang diposisikan di bahagian belakang dan memacu roda belakang dengan 218 PS dan 320 Nm daya torque. Kesemuanya membolehkan lead motor C10 ni memecut dari 0 ke 100 km sejam hanya dalam 7.5 saat dan mencecah kelajuan maksimal 170 km/h. Pada pandangan saya, cukup memuaskan, lagi-lagi untuk panduan harian tipikal seperti apa yang saya tengah buat sekarang ni. Okey, dari segi panduan dan pengendalian pula, lead motor C10 ni rasa dia sangat-sangat balance dan sangat-sangat macam kereta mahal lah, tipikal solid. Ini disebabkan menurut lead motor, panduan dan pengendalian atau drive dynamics dia telah ditala di Itali oleh jenama naungan Stellantis Maserati. Drive dynamics dengan handling lead motor C10 ni sangat-sangat balance, dan saya nak tambah dia sangat-sangat selesa juga. Dia tak keras tetapi masih cukup solid. Memang rasa macam kereta Eropah lah pada pandangan saya. Dan kita masuk ke bonus-bonus. Okay, so bonus pertama. Anda boleh dengar tu tak? Lead motor C10 ni dia punya tahap kedap noise, vibration dan harshness dia sangat tinggi. Jadi dalam kabin ni memang sangat sunyi, dan bila dipadankan dengan panduan dan talaan suspensi yang sangat lembut ni, sangat selesa untuk para penumpang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk bonus kedua dia, ini memang tipikal dengan mana-mana produk EV premium baru daripada China dalam pasaran kita sekarang. Lead motor C10 ni lengkap penuh dengan pelbagai sistem ADAS atau Advanced Driving Assistance System yang membolehkan lead motor C10 ni rasa seakan-akan ia boleh pandu diri dia sendiri. Terus terang, saya tak nak bosankan tuan-tuan dan puan-puan pasal bahagian ADAS ni. Cuma ingat yang lead motor C10 ni memang penuh lengkap dengan features ADAS yang membolehkan semi-autonomous driving pada degree yang sangat-sangat tinggi, dan ia juga bermaksud ini adalah satu EV premium yang sangat selamat untuk dipandu. Baiklah, kita balik ke soalan seterusnya, iaitu bateri, pengecasan dan jarak maksimum. Terus terang, pada sudut ni lead motor C10 ni pada saya agak meh sikit. Okey, yang pertama, pack bateri dia cukup besar, 69.9 kWh jenis LFP. Tetapi kelajuan pengecasan dia boleh improve lagi, sebab untuk pengecasan AC ia hanya limit kepada 6.6 kW, manakala untuk speed DC charging dia pula limit dia 84 kW. Jadi bila anda mengecas melalui AC, daripada 30% hingga 80% memerlukan 6 jam sekurang-kurangnya. Nasib baiklah DC charging saya cakap tadi tu bolehlah 30% hingga 80% dalam setengah jam, dan jika anda dapat pengecasan penuh, jarak berjalan maksimum dia 424 km menurut standard WLTP. Tetapi seriously, there's room for improvement here. Ya, pasti, dan ini disebabkan lead motor C10 ni adalah sebuah SUV segmen D yang memang saiz besar. Lihatlah sendiri dia punya jarak antara roda atau wheelbase yang berukur 2825 mm, dan ini juga sebab mengapa ruang passenger dia sangat besar, sangat luas. Walaupun ia adalah sebuah SUV segmen D, ia tidak lengkap dengan kerusi barisan ketiga, tetapi itu bukan berita buruk, sebab bila anda buka power tailgate kat boot ni, tengok tu, ruang boot standard dia sangat besar, sangat luas, 435 liter. Malah anda boleh besarkan lagi jika anda lipat seat belakang ni, dan anda boleh dapat lebih daripada 1400 liter ruang. Pendek cerita dia kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, jumlah ruang kabin dan ruang kargo yang diberikan oleh lead motor C10 ni memang cukup memuaskan, lagi-lagi pada harga yang dipinta. Baiklah, kita pergi ke soalan harga. Jadi lead motor C10 ni dipinta pada angka RM159,000 sebelum apa-apa diskaun atau rebat. Harga tersebut termasuk dengan waranti kenderaan asas 6 tahun atau 150,000 km dan juga waranti EV bateri 8 tahun atau 160,000 km. So memang nyata, lead motor C10 ni package dia tak sempurna, tetapi ada kebaikan besar dan juga keburukan dia sikit. Tetapi saya nak tahu, apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Berbaloi tak beli lead motor C10 ni? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah.